bila dah start simpan emas, baru dia nampak simpanan dia bertambah. Itulah kenapa saya sangat recommend orang simpan emas. Sebab tuan-puan, masalah kewangan ni dua je masalah kewangan. Kalau tuan-puan boleh tackle dua ni, tuan-puan tak ada masalah kewangan. Satu, masalah tak boleh menyimpan. Simpan korek. Satu. Yang kedua ialah masalah hutang. Bila tak boleh menyimpan, dia akan ada masalah hutang. Jadi kalau tuan-puan boleh tackle simpanan ni, masalah simpanan dengan baik, masalah hutang tuan-puan akan reduce, akan berkurangan. Jadi itulah kenapa kami ajar orang simpan emas ni. Bukan sangat tentang harga naik tau. Dia sebenarnya masalah yang besar ialah tak boleh menyimpan. Okey, apa kesilapan bila nak menyimpan ni tuan-puan? Biasanya masalah orang tak boleh menyimpan ni dia sebab dia tunggu duit lebih. Tuan-puan, kalau nak tunggu duit lebih sampai bila-bila pun kita tak akan menyimpan. Bukan gaji tak cukup tuan-puan. Berapa besar gaji pun memang tak cukup. Sebab bila pendapatan kita meningkat, keinginan kita meningkat. Saya dah pernah rasa gaji RM1,000 lebih, RM3,000 lebih, RM4,000 lebih, RM5,000 lebih, RM10,000 lebih, RM20,000 lebih, RM50,000, RM100,000 pun saya dah rasa. Kalau nak tunggu duit lebih, memang tak. Cara yang betul tuan-puan nak menyimpan ni tuan-puan ialah bila dapat gaji, simpan dulu. Tetapkan portion berapa persen kita nak menyimpan. Selebihnya baru dibelanja. Bila tuan-puan menyimpan, duit belanja memang tak cukup. Tapi kalau tak menyimpan pun tak cukup juga. At least kalau tuan-puan simpan, at least walaupun tak cukup, ada dah simpanan. Itu yang saya gunakan istilah dalam buku saya ni. Pokai berduit ni. Buku Mr. Barusan. Pokai memang pokai. Setiap bulan memang duit tak cukup.